cincin. Dia orang datang nak ambil tiket. Saya dah ambil tau. Orang cakap rock dah mati sekarang pop saja, tapi kita hidup di zaman rock, kita nak tengok macam mana movie ni boleh rock. Dia ada gaya tersendiri dalam menyampaikan berita dan mengikut etika kewartawanan yang dia nak panas, nak sensasi tapi yang selamat. Okey. Saya harapkan tunggu lagi ramai blogger seangkatan Budi atau okey, kita sedang menanti ketimbangan bintang utama dalam program dan kita diharapkan mereka hampir sampai ke panggung. Mereka tetap akan bersama kita untuk memeriahkan acara malam galau ini. Saya diharapkan Sibuk Oscar. Oh, Abang Masih. Saya rambut panjang atau masih makan seluar rock bila umur dah macam 70. Okey, saya nak tanya kepada Mak Kadet dulu. Tanya kepada Mak Kadet, kerana kita blog yang pertama dulu dapat sambutan hebat. Siapa sangka dia kena yang ada orang tak buat, Mak Kadet buat sambutan hebat dan Mak Kadet teruskan dengan rock. Okey, apa harapan Mak Kadet pada filem kali ini? Harapan saya itulah filem ini boleh menjadi favourite kepada Daniel kerana ia menyumbangkan jasa filem. Okey, saya kita datang batu di jabat kan pada tak. Okey, kenalan pada masa yang dulu, masa tu adakah kenaman juga antara orang yang dalam keadaan macam itu dengan seluar ketat, dengan rambut panjang, baju gambar tengkorak, adakah saya kenal? Betul. Saya waktu rock bimpak ni sekarang meningkat saya masih perform. So saya memang pakai seluar ketat. Saya ingat dari dulu saya ingat saya betul lah. Dan sebenarnya saya betul. Saya ingat. Jadi zaman tu diorang panggil rock rapat, diorang panggil rock bumpak, diorang panggil rock menapak. Sebab memang kita menapak, pergi konsert menapak, habis konsert pun menapak. Apa ada tiga kata ya. Okey, watak kamu sebagai Jijo Jijo konsol. Jijo bukan Joji Joji kalau ada. Okey, watak kamu sebagai Jijo dalam filem Rock okey, apa kamu nak cakap mengenai watak kamu dalam filem Rock adakah sehebat dulu ataupun kamu rasa kamu lebih baik daripada itu? Watak Jijo dah berkembang lah. Macam cerita rock juga, cerita dia berkembang kan kepada rock dulu. Jadi setiap watak dia berkembang, rock ni perkatakan lebih jelas. Dan kami juga semakin berlatih dalam melaksanakan perjalanan pedang dunia. So saya rasa Jijo watak dia sebenarnya dia merupakan tulang belakang dari negara dan dia macam bersifat abang-abang kepada kawan-kawan dia. Dia cuba untuk pasapah, tapi pasapah dia terhancur. Pasapah dia semua terkatakan, tapi okey, dia mesti makan sikit lah. Jadi saya dapat bayangkan maknanya dalam watak kamu ada mesej yang kamu sampaikan. Okey, kalau nak tahu mesej apa yang disampaikan, kita nonton sebentar lagi filem Rock. Kasih semangat, kata-kata semangat untuk nonton filem Rock. Sudah ya? Okey. Kejap lagi waktu korang menonton filem Rock. Confirm korang semua shock. Terima kasih. Okey, dah sempat menonton ke lakonan sendiri dalam filem ini? Ada. Okey, apa rasanya? Best sebab tahu kan filem Rock sebelum syuting pun saya dah ikut yang Rock 1 dulu. Dah tahu dah hasil dia macam mana kan. So dapat ada dalam Rock 2 ni rasa macam syukur. Okey. Dan Pekin adalah anggota terbaru dalam kumpulan Bindo. Anggota terbaru Okey, bila terbaru tu ada rasa canggung tak? Ataupun sebab dah tengok dia pun dah menyayati filem yang dulu dah tak rasa apa-apa kacau dia tu. Rasa
biasa berdebar sebab kita tahu Rock One ada Jijo, ada Amy, ada Black. So kita tahu lakonan diorang hebat-hebat. So saya rasa kedil sangat kalau nak bersama dengan diorang. Tapi alhamdulillah Sikit Rahman nak bantu saya. Sikit Rahman Abang Kopi, Q, dia banyak bagi tahu saya macam ni, Abang Khalid. So alhamdulillah lah. Tengoklah nanti hasilnya. Kamu tak rasa kecil ke bila berdamping dengan star-star tu? Q Haidar, Rumus Star semua? Rasa kedil lah. Rasa kecil. Apa yang buat kamu dapat melawan perasaan itu? Praktis dan perfect. Oh, ya. Itu bahasa tahun yang praktis dan perfect. Okey. Kalau lah ada, kalau film Rock pun dapat sambutan, ada pula Rock yang ketiga, mahu ke pergi jauh yang sama ataupun cukup lah sudah? Orang gila tak nak shoot Muhammad Khalid. Muhammad Khalid, kamu dengarkan apa yang saya dengar? Dia respect pada Muhammad Khalid. Okey, itu dia. Pergi Ibrahim. Tepukan kepada Pergi Ibrahim. Dia ada masalah saya, tapi saya boleh lambat sekali. Boleh lambat, kenapa? Payah pancit? Sebab saya kena tengok aura dari jauh. Okey. Kalau tak cukup, saya akan datang dengan minyak. Tapi saya nampak alhamdulillah sambutan hebat. Kita semua orang happy. Okey, macam mana rasanya? Bukan senang dapat peluang berlakon di bawah arahan pengarah tersebut Muhammad Khalid. Kamu dapat? Adakah kamu rasa bertuah ataupun kamu rasa satu hari nanti kamu akan jadi lebih hebat daripada Muhammad Khalid? Silakan. Saya tak tahulah, tapi setiap kali saya dapat peluang, saya akan buat habis-habisan. Maksudnya kalau saya perlu pingsan, menangis, berak, hitam, saya dah banyak kali buat untuk Muhammad Khalid. Muhammad Khalid, di manakah anda? Nah, maksudnya memang bukan senang nak buat sesuatu yang dahsyat dan mantap. Okey, bila anda bawa lakon dalam filem ini, adakah yang di filem itu adalah diri anda yang sebenar ataupun anda sekadar melakonkannya? Ada lakonan, ada fiction, tapi memang latar belakang memang sangat kius. Saya besar kat sini, kampung saya Dayuara. Maknanya saya besar dengan Arab Cafe. Maknanya saya besar dengan show. Okey, di mana anda episode anda tidak ada di sini. Okey, kata kita semangat. Semangat. Okey, sofikan, tepukan untuk sofikan. Yang pertama, 8 tahun telah terbuku. Kini hari-hari dalam Maggie menjadi buku. Bukan sejarah. Tunggu, Rock in the Shoe, batu dalam sepatu. Okey, alright, silakan tepukan. Assalamualaikum. Yang isteri saya, Dia pun rockers juga. dia rocker juga. Okey, berani rockers ya. Okey, Amy Matia. Ya. Watak kamu. Yes. Adakah susah nak bawa watak itu ataupun memang kamu macam tu? Abang Muhammad kata saya macam tu. Tak ada lah. Susah. Bagi saya susah. Ada benda-benda yang Nak kena study. orang nampak senang, Okey. tapi ada scene yang susah. Okey. Ada beberapa benda yang kita susah. Agaknya mungkin sebab pada masa zaman Rock Kapak dulu, Battle of the Band, masa tu kamu masih kecil ke? The best part is dalam rock tu cerita ni saya bukan rock. Okey. Saya terikut-ikut dengan era tu. Kawan-kawan lain semua rockers. So era tu semua orang yang jadi rockers. So saya pun yang jadi rockers juga walaupun saya bukan rockers. So the best part tu lah. Tapi masih susah. Bagi saya masih susah. Sebab kita nak kerja dengan Pekin Ibrahim, nak kerja dengan Hir Rahman, Sufi Jikan, Azmi Barbu, Muhammad Khalid kan. Wow. Itu semua power tu. Power Kerja orang Apa kurang dengan kamu? Kamu lagi power. tak ada orang power. Abang tengok lagi. Dan kamu dah lama tak muncul, tiba-tiba kamu muncul dalam Rock. Adakah sesuatu yang istimewa di situ? Saya dengan Bang Muhammad bercinta sebenarnya. Bercinta dengan Muhammad Khalid. Di mana Nardi? Dia jalankan tugas. Okey. Dan kalaulah Rock pun dapat sambutan macam Rock yang pertama dulu, dan Muhammad Khalid ada hati nak buat lagi satu sambutan daripada Rock ni, adakah Q akan turut bersama? InsyaAllah. So saya cakap dengan saya honestly, jujurnya saya rasa berbesar hati sebab terpilih jadi antara pelakon pemain dalam Rock ni sebab Sedia 1, 2, 3.
nafasku takkan berubah, berjalan di jalan ini selagi bumi berputar. Tekadku terus berjuang. Sebuah dokumentari rock zaman dulu. Gila sampai dia nak minat betul dia kalau berlakon. Bagi saya filem ni filem yang cukup menghiburkan sebab dalam cerita dia mudah difahami dan lakon-lakonan dan juga cerita konsep rock yang ingin dipaparkan oleh Muhammad Khalid itu sampai pada saya lah, kerana saya terhibur bukan saya dengan lakonan dan juga lagu-lagu yang nostalgik kan, yang hebat pada zaman itu. Dalam zaman kebaikan rock itu dipaparkan dengan menarik oleh Muhammad, dijalin dengan cerita untuk filem ini. Dan bagi saya setiap rocker di Malaysia patut menonton filem ini kerana ia ada cerita yang disampaikan oleh Muhammad tentang perjuangan rock itu. Sebenarnya satu perjuangan yang kental bagi seorang yang hidup dan matinya atas nama rock. Dan bagi saya ini adalah satu sejarah yang generasi pada masa sekarang boleh tengok semula dan melihat bagaimana jatuh rock dalam dunia seni di Malaysia. Setelah Banlan keluar daripada pawagam, babak mana yang masih melekat dalam fikiran? Ada few babak lah yang saya rasa menarik, terutamanya babak apabila mereka sedang mengalami yang tengah susah babak mereka telah ditipu oleh promoter mereka sendiri, juga pengurus mereka, dan sampai mereka paksa dekat perut dan makan Maggi dan kongsi kentang seperti itu. Bagi saya itu sungguh menarik lah, itu sangat real Out of 5 abang nak bagi berapa? Saya bagi 4 bintang daripada 5. Thank you. Okey. Dah sedia maklum bahawa seorang pengarah yang sangat bagus, saya rasa di dalam Malaysia ni adalah Abang Muhammad Khalid. Saya dapat merasai dunia rock sebenar, itulah dia. So saya dapat setiap karakter, walaupun dia orang ada grup 4 orang, setiap karakter dia ada. Ini karakter ni, karakter ni, karakter ni. Wow, awesome. Saya rasa best. Si yang dia berpeluk dekat tiang tu, satu yang diorang tarik balik, si apa tu, Mimahida. Selepas keluar tu, itu saya dapat rasa benda tu best. Out of 5 nak bagi berapa? Saya bagi 10%, walaupun 5, saya bagi 10 bintang kan. Wajib tonton Wajib tonton. Wajib tonton. Wajib, jangan lupa menonton, saksikan filem Rock di Pawagam. Yang cantik sangat tentang filem Rock 2 ni ialah cerita kisah tentang musician, ahli muzik, artis di Malaysia. Memang susah sangat kita lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama. You dapat rasakan kesusahan sengsara bagi artis yang baru bermula dalam industri. So 3.5 sebab dan